Bayangkan, seorang murid lelaki yang rajin membaca buku teks ilmiah setiap hari. Namun apabila disoal guru, apakah maksud teks yang kamu baca tadi? Dia hanya mampu tersenyum keliru. Ya, dia mampu membaca, tetapi gagal memahami makna tersirat. Itulah yang terjadi realiti hari ini di dalam bilik darjah. Ramai murid mampu membaca secara mekanikal, tetapi mereka masih gagal menembusi pintu pemahaman kritikal. Literasi, jambatan menuju ke arah masa depan yang cerah. Tetapi persoalannya, jika murid membaca tanpa memahami, adakah jambatan itu kukuh untuk mereka meniti ke masa depan? Hai, nama saya Fatin Amira Farhana, MC 24012597. Hari ini, saya akan membentangkan isu perbincangan strategi pengajaran kemahiran membaca yang efektif untuk menangani masalah ini. Bukan sekadar membaca dan menulis, literasi juga bermaksud memahami, mentafsir dan menilai maklumat yang dibaca. KSSM menekankan literasi untuk melahirkan pelajar abad ke-21 yang berdaya saing. Sebelum kita meneruskan topik utama, izinkan saya untuk bercerita mengenai cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Kajian Chiu Fong Peng mendapati bahawa 95.2% pelajar kita sudah celik huruf, namun 71.2% yang mencapai literasi kritikal. Bahasa Melayu mungkin mencatat prestasi terbaik berbanding bahasa Inggeris dan matematik. Tetapi hakikatnya, masih ramai murid yang hilang arah apabila masih berhadapan dengan kosakata yang terlalu tinggi. Maka cabaran guru bukan lagi sekadar memastikan murid boleh membaca, tetapi bagaimana mereka mampu mentafsir, menganalisis dan menilai maklumat yang dibaca. Cabaran kedua yang saya akan kongsikan ialah kisah variasi murid. Bayangkan kita berada dalam satu kelas tingkatan 3 yang di hujung kelas kiri ada Aisyah. Dia membaca laju, mampu mengulas teks, bahkan boleh membuat perbandingan dengan isu semasa. Tetapi di hujung sebelah kanan kita ada Hafiz. Dia membaca perlahan, kosakatanya terhad dan sering keliru dengan maksud tersirat. Guru pula berada di tengah-tengah. Bagaimana mengajar supaya Aisyah tidak bosan dan supaya Hafiz tidak tercicir? Inilah dilema sebenar, perbezaan tahap keupayaan murid yang sangat ketara. Cabaran ketiga yang saya akan kupaskan ialah mengenai minat dan motivasi. Tambahan pula dunia masa kini yang berada di zaman generasi TikTok dan YouTube. Murid lebih gemar dengan menonton video berdurasi 30 saat berbanding membaca teks ilmiah yang panjang berjilid. Apabila disuruh membaca artikel ilmiah, mereka mengatakan ia bosan. Masalahnya bukan kepada sekadar kemampuan, tetapi juga minat dan motivasi. Jadi, bagaimanakah kita sebagai guru boleh menjadikan aktiviti membaca satu pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna? Berikut adalah pendekatan-pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan pertama yang saya akan ceritakan ialah differentiate instruction, DI. Differentiate instruction ini adalah seperti menyediakan hidangan buffet. Ada perut yang perlu dikenyangkan. Walaupun pelbagai saiz, matlamatnya sama, kenyang. Semurid yang lemah dapat teks yang lebih ringkas. Guru boleh perlu menyiapkan gambar atau glosari kosakata untuk membantu murid yang lemah. Murid yang mahir pula disajikan dengan teks mencabar, artikel ilmiah atau bahan analisis
serta tunggasan lanjutan. Semuanya makan, semuanya kenyang, tetapi mengikut kemampuan masing-masing. Pendekatan kedua ialah aktiviti interaktif. Aktiviti interaktif ini adalah seperti bacaan yang tidak lagi duduk diam dan sunyi. Kita boleh mewujudkan projek mini seperti satu hari satu kosakata dalam bentuk podcast ataupun permainan bahasa yang dicipta oleh murid seperti permainan papan daripada teks yang dipelajari. Hasilnya, murid bukan sahaja membaca tetapi juga berfikir, berkomunikasi dan berkongsi. Pendekatan ketiga tidak kurang pentingnya, integrasi teknologi. Pada masa kini, dunia mereka adalah dunia digital. Jadi, kita perlulah membawa teks ke platform yang mereka suka. Platform yang terkini seperti Quizizz, Kahoot, Wordwall ataupun menggunakan e-buku bergambar dapat menarik minat dan motivasi mereka untuk melakukan aktiviti membaca. Bacaan menjadi lebih visual, interaktif dan dekat dengan gaya hidup mereka. Akhirnya, bagi memastikan strategi yang dirancang berjalan dengan lebih efektif, penilaian haruslah dibuat kerana ianya adalah amat penting untuk mengumpan balik. Namun strategi tanpa penilaian adalah seperti berjalan tanpa peta. Guru perlu menilai bukan hanya dengan peperiksaan tetapi juga penilaian formatif seperti kuis kosakata, perbincangan di dalam kelas, pemerhatian ekspresi ketika membaca. Dengan rubrik pentaksiran yang jelas, murid tahu di mana kekuatan mereka dan apa yang perlu mereka perbaiki di masa hadapan. Secara kesimpulannya, kembali kepada kisah budak lelaki tadi, jika guru hanya membiarkan murid membaca tanpa memahami, jambatan masa depannya akan rapuh. Tetapi jika guru menggunakan pendekatan fleksibel, interaktif dan digital, murid tadi bukan sahaja memahami teks, malah mampu berfikir secara kritis dan yakin untuk meniti jambatan literasi menuju masa depan yang gemilang. Maka mari kita bersama-sama memastikan pengajaran membaca bukan sekadar melatih murid menyebut perkataan, tetapi membina pemikir, pencari makna dan warga negara abad ke-21 yang celik maklumat. Terima kasih.